100k dah? Belum lagi. Berapa lagi? lagi? 3,000 lagi. Wah, steady. Tahun ni confirm. Steady amat. Abang ni enjoy. Filem pertama? Terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu yang First film. hadir. Art Donivia. Wadahap. Saya suka awak punya review filem. Cahkan mangga lah apa ni, tiba-tiba dia boleh minum kelapa macam tu. What the? Mau bantai kau Oh, best lah. Dato' Akil, time no see. How are you? Dia punya udara best, segar. Taman di atas bangunan. Kamu Dah lama tak lepak PJ. Oh. Assalamualaikum guys, welcome back. So hari ni 20 hari bulan 1. Pejam celik kita dah 20 hari guys, tahun 2026. Hampir sebulan dah. Dan aku sangkut dekat dalam jam. Sekarang ni pukul 7.02. Aku nak kena pergi dekat mana sana. Tu Starling Mall. Sebab ada gala premier movie apa, aku tak ingat lah tadi tajuk dia. Korang tengoklah dekat title bawah tu. Itulah tajuk cerita dia. Aku agak excited sebab dah lama sebenarnya aku tak tengok wayang cerita Melayu. Last cerita Melayu apa aku tengok Blood Brothers lah. Dan aku excited sebenarnya nak jumpa kawan-kawan YouTube. Lama tak jumpa dia orang. Tengoklah siapa ada nanti. PJ pukul 7 petang macam ni lah guys. Tak jam, tak PJ. Aku baru lepas parking. Sekarang ni aku nak tukar baju. Lupa pergi tengok wayang. Pakai jaket lah. Sweater. Hoodie. Let's go. Aku pun tak ingat last bila aku sampai Starling Mall ni. Rasanya dah lama. Tingkat berapa wayang? Bapak handsome gila. Shoot Xpeng Awan hitam. Dia punya design lain macam. Xpeng X9. Tak silap aku wayang kat tingkat atas. GSC yes, tingkat 5. Kosong tak ada apa pun. Dato' Akil, long time no see. How are you? Sihat Ya Allah, lama gila. Handsome So movie ni guys akan keluar lagi 2 hari. Hari ni 20 hari bulan, dia keluar 22 hari bulan. Sekarang ni kita nak ambil tiket dulu. Thank you Akil jemput Steady Akil. All good. This is for you. Munjay, Moonjay. Okay, thank you. Dia wayang belum start lagi, pukul 8 baru start. Terus sekarang ni aku nak pergi cari seorang budak ni. Budak ni seorang ni dia nakal sikit. Asyik-asyik hilang je. Mana tak tahu dia pergi. Sana tak ada. Oh, sini punya. Apa benda kau buat ni? Tuan. What's up? How are you? Good? Fine. Bro? Yang kau hangat, pecah nanti. Lagi sekali. Atas Starling Mall ni best guys. Dia macam ada taman macam ni kan. Ada open air lah. Nice lah. Ini camping kat sini pun nice juga ni. Piknik view nice. Tapi tak ada sunset hari ni. Dia punya udara best, segar. Taman di atas bangunan. Dia tempat ni selamat lah sebab dia ada pokok yang tebal ni, jadi korang tak boleh nak pergi kat sana. Tapi sana cantik lah, view PJ. Api, what's up? Macam Good. Long time no see. itulah besar. 100k dah? Belum lagi. Berapa lagi? lagi? 3,000 lagi. Wah, steady. Tahun ni confirm. InsyaAllah. Ni Yakin. Ni The Segment. Hafiz. Kalau channel dekat YouTube The Segment cerita hantu, ni ada. Banyak cerita. Kita nak order makanan sebab aku lapar gila. Kita dah order. Terima kasih Yakin belanja. Baru nak belanja dia. Yakin nanti tolong share kereta baru abang. Baik. Kereta baru nak keluar guys. Boleh apa? Kereta kereta tekan je pergi. Tekan brake je stop. Uish. Oh, betul. Betul. Aku tadi dah beli dah, so safe apa semua. Boleh pula terjatuh. Dah satu hal beli. Yakin dah cakap ini kalau jatuh ni bang, aku pun cakap tak apa, kalau jatuh pun ke bawah je. Betul. Aku punya pula tu. Order baru, banyak pula ordernya. First time ni abang masuk big by Hong Leong Bank Okay, cerita pemuja. Whole big kan? Whole big meal. Betul-betul besar. Ni tak ada nama.
Besar man. Besar. Kejap lagi je kita punya majlis ni akan bermula. Sebelum tu selamat datang diucapkan kepada semua hadirin ke majlis Malam Gala filem pemuja disembah yang membinasakan. Seram ke? Kita bersama Ahmad. Hai semua. Siapa hidup? Steady Ahmad. Abang ni enjoy. Baiklah dengan Ahmad Hero, dengan perdana filem pemuja disembah yang membinasakan itu tadi. Tapi main peranan lah, Maka peranan besar. majlis pada malam ini telah Ada benda yang sampai boleh ke diimprove lagi. penghujungnya. Filem pertama, Terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu First yang filem. hadir ke majlis tayangan perdana InsyaAllah. filem Main pemuja teater, disembah short film, yang series. membinasakan pada Lepas ni banyak malam. lagi lah, insyaAllah. Apa dia? Lepas ni banyak lagi lah. Dia boleh bergerak ke hadapan Nampak untuk kita teruskan sesi skill sidang berlakon media. Nice. Abang akan stay sampai habis sekejap lagi. Ada pun ada pun tak? Bagi Press 5 conference. minit. Oh, press 5 conference. minit toilet break untuk toilet break. para media. Sebelum Adonivia. What up? Sup bro? Saya dengar tau dekat telinga saya. Budak kecil tu dia cakap dengan mak dia, "Mak, ni filem AI ke?" Saya suka awak punya review filem. Saya tak ada nak backup sebabkan okey, ni media saya nak bagi 4/10 sebab ada baiknya, ada kelakar dua semua. No. Mau bantai kau Oh, best lah. Lepas tu menari pap dekat dia balik kepada Oryx. Saya macam what the Tu lah, nampak tengok dia ni. Nak layan lah. Dengar apa dia sembang kan. Sekali dia bagi puas hati siut. punya banyak editor dekat Malaysia ni. Kau prom je. Bila habis tengok cerita ni, Ha. person kita tanya tu dia. Macam mana? Tiba tengah lawan apa semua, lepas tu shot Saiful Apek tengah nak pecahkan mangga lah apa tu, tiba-tiba dia boleh minum kelapa macam tu. What the? Tapi aku rasa cerita ni okey sikit lah berbanding Duyung. Kalau nak bandingkan tu okey banyak. Okey banyak kan? Tengah diorang berlawan final fight tu, muka diorang berubah jadi negro. Okey bro, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi Thank you for invite. Mana? Balik lah. Mana? Oi. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey, baik kan? Dia punya plot twist best kan? Sekarang pukul 11.15 minit. Expectation aku pukul 10. Pukul 11 suku baru habis. Macam mana aku nak keluar? Ayah, mana pintu dia? Kena masuk balik sini. Oh, okey. Sini ada pintu ke kapak. So, overall untuk movie tu daripada 10/10 aku boleh bagi 8/10. Cerita the best, jalan cerita the best, dia punya plot twist best, apa lagi? Pelakon dia semua best, semua ini karakter. Adalah few something aku rasa macam benda tu minor je lah. Cumanya ending dia bagi aku sejujurnya macam kurang climax sikit. But semua cantik. So aku tak tahu bila korang tengok vlog ni, tapi kalau korang tengok selepas 22 hari bulan, cerita tu dah keluar dah lah. Korang boleh tengok dah dekat wayang. Cerita dia seram tapi tak ada seram sangat. Best untuk korang layan. Let's go. Aku nak makan dulu, aku lapar. Tadi makan hotdog dengan nugget je. Tak cukup. Benda tu bagi aku macam bukan makanan lah. Just jajan-jajan je. Apa makanan best lah dekat PJ ni. Mamak lah kot. Oh. Yeah, kita lepak dekat nasi kandar Khulafa. Boleh duduk sini lah? Dah lama tak lepak PJ. So, malam ni kita makan mi goreng. Ini je lah yang paling sihat aku jumpa malam ni. Dengan teh o ais yang bapak manis gila. Yakin makan bihun, telur mata. Paling sihat juga. Paling sihat. Walaupun dia dah sihat. Yes. So sekarang ni belakang aku lampu. Tak tahu lah muka aku terang ke gelap. Aku tak tahu vlog ni yang keberapa korang tengok. Tapi tak silap aku ini adalah vlog yang ke-7 untuk tahun ni. Bismillah. Comel gila sudu dia bulat. Oh, tak ada lagi. Betul. Kita try dulu mi goreng dia macam mana pergi. Tapi dekat PJ ni satu ni je mamak. Tak sini lah. Dekat area sini satu ni je. Tak jumpa yang lain. Lepas tu sini goreng-goreng dia mamak je. Melayu tak ada. Kurang apa tau? Kurang limau. Dia tak ada bagi limau. Selalu mi goreng mamak dah ada limau perahan. Boleh makan. Tapi bukan first choice lah. Lori sampah pun dah keluar nak kutip sampah. Sekarang ni pukul 2.30. Kita sembang konten dengan Yakin. Steady Yakin. So aku dah nak balik. Sampai rumah aku 3. Tidur. Besok nak ambil kereta baru. Kereta apa bang? Kereta apa? Ada lah. Ada. Tunggu next vlog guys. Assalamualaikum. Ciao. Saya nak buat macam tu. Peace ya. Peace ya macam ni. Peace ya macam ni ya. Okay. Peace ya. Peace.
Aku nak bayar, dia pergi bayar lagi. Semoga murah rezeki, panjang umur, rehat selalu. Sehat selalu. Okey. Baik. Okey, Papa Roger. Let me stay. Would your arms surround